Semenjak 2 menjak ni, aku selalulah ke Penang sebab aku ada kerja dekat area sana. Dan bila aku ada kat sana, macam-macam tempat yang aku nak try makan. Antara tempat yang memang aku tak minat nak pergi and aku takkan pergi dekat sini adalah area Padang Kota. Bukan apa. Dekat sini aku tak berapa minat sebab ramai sangat orang datang sini. Ada yang datang nak makan, ada yang datang nak tengok laut dan ada yang nak lepak-lepak pun ada. Aku, kalau nak makan, memang aku akan cari pot lain lah dekat Penang ni. Cuma waktu ni, aku bawa family aku sekali. Dan family aku pula request nak datang jalan-jalan dekat sini. Jadi, aku bawa je lah. Dah ada orang nak minta kan. Kepada yang tak biasa lagi datang dekat sini, sini ada food court yang agak famous lah. Sini kebanyakannya orang datang memang cari pasembok. Jadi, aku datang sini dengan family aku. Dan waktu dekat sini, aku datang, family aku order kerang bakar dengan sotong kangkung. Kerang bakar dia dekat sini, bagi aku dah agak kering sikit. Cuma untuk makan santai-santai, okey lah kot. Sotong kangkung dia pula, aku tak tahu nak komen macam mana. Aku rasa dia standard lah kot apa yang kau expect ada dekat sotong kangkung. Dan last kali aku order dessert, aku makan cendol jagung kurang gula. Entahlah, maybe salah aku lah kot. Aku order kurang gula jadi rasa dia pelik sikit. Kalau korang nak rasa vibe-vibe bercuti dekat area Pening, aku suggest bolehlah datang sini. Tapi kalau korang nak cari makan best ala-ala Hidden Gem, mungkin tempat ni kurang sesuai lah kot. Tempat ni aku boleh rate lebih kurang dalam 6/10.